Okey, tapi RS punya ni aku kacuk-kacukkan barang-barang dia. Tersekat, ada cover set lagi, ada lubang ada kecil lagi. Alright gang, Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel HJ Hero. Okay, so hari ni aku nak buat satu video berkaitan dengan phone holder lah. So phone holder ni aku beli dekat Shopee, nanti aku bagi link lah. Dan phone holder ni kita gunakan untuk RS. Sebab RS punya dia tak boleh pakai yang biasa-biasa punya. Sebab RS ni tapak side mirror tu, lubang dia agak terhad lah. So kita beli yang khas untuk RS punya. So kita tengok dulu apa yang ada kat dalam ni. Yang ni biasa aku tengok lah rider-rider pakai. Aku pakai juga, tapi untuk yang dash punya kita ambil yang biasa-biasa punya. Tapi alhamdulillah lama juga tahan tu. So yang ni aku pakai je nama Motorwolf. Motorwolf. Yang ni dia kena pusing lah. Kalau macam yang dash punya, kita tekan je dia terus tutup. Yang ni kita kena pusing-pusingkan dia. Okay, so jom kita tengok kat motor macam mana. Okay guys, so dash ni kira kali kedua aku buat konten dekat dalam YouTube. Okay, so dash aku pakai yang jenama ni lah. Ini aku beli dekat mana lah? Dekat Ipoh lah, dekat Station 18. Manjoy Gadget. So ni okey lah. Harga dia murah RM15, tapi ni senang macam ni kan. Kita tekan ni, okey dia terbuka. Lepas tu kita letak handphone akan tekan dekat button ni. Senang. So cepat sikit kan. Kita nak buat delivery ke nak apa ke. So kita tengok dekat RS punya sebenarnya aku dah pakai dah. Okey, tapi RS punya ni aku kacuk-kacukkan barang-barang dia. So bila aku kacuk-kacukkan barang dia jadi macam ni lah. Goyang-goyang. Okey, tunjuk sikit. Goyang-goyang So kita nak tukar dengan yang baru. Yang ni pun dia pakai macam ni juga. Dia pakai roller-roller macam ni kan. Dia pusing-pusing macam ni. Kali ni kita nak tukar dengan yang ni lah. Ni susah ni adjust. Sebab aku pakai tapak yang biasa pakai. Nampak dia punya lubang tu tak berapa nak okey kan. Macam tersekat. Ada cover set lagi, ada lubang ada kecil lagi. So kita nak try pakai yang ni. Sebab aku ada tengok RS pakai yang jenama macam ni. Yang jenis macam ni. Tapi ni kira berat jugalah. Ni besi. Benda ni besi. Bawah ni pun besi juga. Okay, tak apa. Kita pasang dulu tengok macam mana. Okay, size yang kita guna adalah size 14 lah. Untuk buka side mirror RS. Yang ni aku masukkan ni. Dia dah makan dah dekat dia punya lubang ni. Lubang untuk masuk. Kalau macam dash punya besar. So RS ni kecil sangat. So macam mana kita nak masukkan benda tu kan. Sebenarnya susah juga nak masukkan benda ni. Sebab dia yang benda ni sebab dia stay macam ni je. Tapi kalau kata yang macam jenama baru ni, okey, kalau yang jenama baru ni kita boleh adjust. Kita longgarkan kat sini, kita boleh adjust sini dengan sini automatic. Dua-dua boleh adjust. Mudah. Kat macam mana kita nak bagi kedudukan dia, atas ke bawah, kiri kanan ke terpulang. Okey, aku pasang dulu. Nanti kita tunjuk yang hasil dia. Okey, alright guys, saya terpasang dah. So macam ni pandangan daripada side rider. Okey. So aku buat jenis macam ni. Ke dalam sikit. Kita boleh adjust sama ada kita nak keluar dekat bahagian sini boleh, ataupun nak bahagian sini boleh. Atas sikit pun boleh adjust. So kita adjust dekat bahagian sini je. Okey, sini je ada lock. Okey, nak longgarkan. Okey, tak apa, kita tunjuk contoh satu. Okey. So bila kita loosekan dia, bila kita loosekan yang bahagian sini akan loose dan sini akan loose. So dia ada bentuk berbola macam ni. Itu sahajalah. Okey, kau mau adjust macam mana? Macam ni ke, macam ni ke. Terpulang. Ataupun nak ke belakang pun boleh, tapi ke belakang ni kena pandai adjust lah. Ni macam sengit sangat ni pula kan. So yang paling sesuai macam ni lah adjust dia. Okey. So ni nanti aku lock. Okey, aku rasa sampai setakat itu sahaja video pendek sahaja untuk kita kegunaan benda ni untuk rider boleh, untuk orang yang jalan jauh, untuk orang yang selalu tengok maps. Sangat-sangat sesuai. Okey, nanti korang tekan link dekat bawah. Okey, Assalamualaikum. Awal-awal tadi aku dah bubuh, aku lupa nak khabar dekat dalam video.
So ni washer bawah ni, lepas tu kita punya phone holder, lepas tu baru kita punya screw dengan side mirror semua ni lah. Itu sahaja.